Sikit lagi. Tepat dulu. Okey, boleh stop. Depan. Yang lagi tepat. Oh. Lagi. Kamu tengok ni, main tengok ni. Tepat. membuat pembiayaan dengan bank rakyat. Sila berkunjung ke mana bank rakyat, nak buat pinjaman pembiayaan kereta pun boleh, pembiayaan peribadi pun boleh, pembiayaan perumahan pun boleh. Yang tak kerja boleh buat pinjaman gadaian, secara gadaian menggadaikan harta, kemudian dapat pinjangan daripada bank rakyat. Dan satu yang menarik tuan-tuan dan puan-puan, yang terbaru ini, bank rakyat bekerjasama dengan tabung haji. Sesiapa yang ada akaun tabung haji, nanti guna kad bank rakyat, boleh cocok dekat mesin ATM tu dan boleh tengok duit tabung haji baki dia berapa. Nak simpan duit tabung haji, tak payah pergi tabung haji, di bank rakyat pun boleh simpan melalui kaunter bank rakyat. Okey, dikerjasama. Dan sesiapa yang nak buat macam tu, dia kena daftar buku tabung haji di bank rakyat. Dan untuk sekarang kita tawarkan pendaftaran. Siapa yang daftar, cabutan bertuah akan disediakan, dan yang dapat cabutan bertuah, insya-Allah kita akan